Aktiviti politik di Bukit Damansara, Kuala Lumpur dijangka menjadi tumpuan malam ini berikutan laporan mengenai pertemuan penting yang akan diadakan di kediaman Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Menurut laporan Malaysia Kini, selain daripada jamuan makan malam untuk Ahli Parlimen Bersatu, terdapat juga kemungkinan berlaku protes anti Muhyiddin di luar banglonya yang terletak di Jalan Setia Bhakti. Mengikut sumber yang diperolehi, jemputan kepada Ahli Parlimen Bersatu telah bocor yang mengesahkan bahawa Muhyiddin akan mengadakan satu majlis makan malam-malam ini. Kejadian ini berlaku 2 minggu selepas 19 Ahli Parlimen Bersatu mengemukakan surat kepada Muhyiddin sebagai tanda protes terhadap tindakan disiplin yang diambil ke atas 3 pemimpin parti, Wan Saiful Wan Jan, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal dan Timbalan Presiden Parti, Hamzah Zainuddin. Wan Saiful telah dipecat manakala Wan Faisal digantung keahliannya selepas mereka cuba memberi tekanan kepada Muhyiddin untuk menyerahkan kuasa kepada Hamzah. Majlis makan malam tersebut kini dilihat sebagai langkah usaha pendamaian. Hamzah bersama 2 lagi ahli parlimen yang turut menandatangani surat protes itu, Mas Ermiyati Samsudin dan Islahuddin Abbas, mengesahkan bahawa mereka akan hadir. Namun begitu, ketiga-tiga mereka menafikan bahawa terdapat sebarang agenda besar untuk majlis tersebut. Ketika ditanya mengenai tujuan majlis makan malam ini, Hamzah menjelaskan, Presiden Parti panggil mesyuarat dengan ahli parlimen itu biasa. Kenapa kali ini drama sampai ada wawancara? Mas Ermiyati dan Islahuddin turut menyatakan bahawa ia hanyalah mesyuarat biasa antara Muhyiddin dan ahli parlimen Bersatu. Walaupun begitu, kemungkinan demonstrasi mungkin akan mencuri perhatian malam ini. Selepas tersebarnya jemputan makan malam tersebut, sebuah poster yang mengajak orang ramai untuk berkumpul bagi mempertahankan timbalan Presiden Bersatu mula beredar dalam kumpulan WhatsApp parti. Poster itu menyatakan bahawa lokasi perhimpunan adalah di Jalan Setia Bhakti pada malam ini. Namun, Hamzah dengan tegas menafikan sebarang pengetahuan tentang perhimpunan itu. Siapa anjur? Saya tak tahu siapa anjur. Kenapa pula mereka buat? Pertahan saya untuk apa? Katanya. Sumber-sumber yang rapat dengan Hamzah menyifatkan poster ajakan perhimpunan itu sebagai taktik black ops yang dilakukan oleh pihak yang tidak dikenali. Sementara itu, Wan Saiful yang turut dihubungi berkata beliau percaya perhimpunan itu sebenarnya adalah usaha untuk memburukkan nama Hamzah, bukan dari pejabat dia. Lebih kemungkinan ini kempen untuk nampakkan seolah-olah dia gerakkan ahli. Jelas ahli parlimen Tasik Gelugor itu.